Okey bang, morning kita mulakan. Teknik 3 mata jangan dilupakan. Alright. Umpan saya gunakan hari ni macam yang sebelum ni jugalah. Umpun-umpun dan juga anak udang. Jadi kita try, mana tahu ada hasilnya hari ni. Semalam alhamdulillah ada juga hasil. Mana tahu hari ni ada rezeki yang menanti saya di sini. Okey bang, kita mancing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. First throw of the day. Boom, padu mantap. Adakah ini lesen saya yang pertama? Alhamdulillah, lesen pagi ni. Lesen bang. Padu mantap. Lesen. Tora datang lagi bang. Tora datang lagi. Alhamdulillah. Kulit lembut, air bertukar-tukar. Padu mantap. Macam sado pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Aduh speed kuning. Padu mantap. Datang lagi. Mari di sini. Kelenteng. Bukan besar sangat, tapi terima kasih lah kau makan. Padu mantap. Makan diam-diam kau ya. Anda kena. Jangan curi, berdosa. Alhamdulillah. Padu mantap. K-pop speed kuning. Dah agak dah. Sebab dia tak tarik bang. Makan kat arus laju ni. Amboi, speed kuning kau namanya bang. Mana nampak tu? Alhamdulillah. 3 mata kena tipu dia. Padu mantap. Amboi, speed kuning. Tewas kau dengan 3 mata. Tewas. Padu mantap. Angin dah mula kuat. Udang pun makan kuat juga dah ni. Tak keluar daripada air nampak. Punya kuat ni speed kuning ni. Alhamdulillah. Padu mantap. Pindah baru baling dah kena Alhamdulillah. Terima kasih lah kau sudi makan udang. Padu mantap. Bertalu-talu makan bang. Sebaik depan kau. Makan. Comel. 3 bang. 3 bang. 3 kali dengan tam. Comel 1. Speed kuning. Dan speed kuning.
Padu mantap. Lagi dia makan. Saya sama ni. Ada besar sikit dah. Kasar ni kat tengah agaknya lah. Padu mantap. Oh ilah. Terkejut aku. Sekejap lagi kita masuk tengah air perlahan kita masuk tengah. Padu mantap. Mungkin tengah ni kasar-kasar, yang tepi ni banyak kecil-kecil hari ni bang. Saya macam ni lah. Datang lagi udang tengah. Datang lagi bang. Amboi. Tu pun dah makan juga. Amboi. Alhamdulillah. Yang ni macam tak sabar je. Tak ada. Belum pula. Padu mantap. Bakar ni. Mari sayang. Mari sayang. Mari sayang. Amboi, angin kuat, dia pun kuat. Padu mantap. Kuat angin. Aduh, sakit. Padu mantap. Aduh. Alhamdulillah. Makan. Air dah tenang, kita masuk tengah bang. Gagam dia. Alhamdulillah. Aduh mantap. Ni yang abang sayang ni. Sayang dia. Aduh mantap. Datang lagi. Sayang. Bujang-bujang. Ini saiz bujang-bujang namanya. Siap melompat daripada air. Padu mantap. Alhamdulillah. Sadu lah. Kasih pam sikit tengok. Mana dia ribus? Baru nak masuk. Sado ni, sado. Dah sampai atas baru ditekan. Aduh mantap. Datang lagi. Gelombang kuat bang. Boleh mabuk dia buat ni bang. Nampak? Dah tu berpintal-pintal lah bang. Angin. Aduh mantap. Ada ni. Bujang-bujang tu. Dah tekat baru dia masuk dia ghostan. Alhamdulillah. Baru mantap. Sadu ni. Sadu ni. Alhamdulillah kalau sadu. Tak sadu pun belum besar. Sadu lah tu. Mantap. Wow. Alhamdulillah. Sapit kuning. Macam tu lah makan. Padu mantap. Amboi. Sapit kuning besar ni. Sado.
Alhamdulillah. Aduh, mantap dia punya tarik. Lepas sendiri dah. Alhamdulillah. Bujang. Amboi. Garang dia. Mari sini. Alhamdulillah. Saiz ni meriah hari ni bang. Aduh, sakit ke. Tak padan kecil. Padu mantap. Capit kuning. Boy. Allah. Besar sangat. Padu mantap. Banyak bang saiz bujang ni. Saiz K-pop macam ni. Saya tak shoot je. Ambil mana yang tempat je bang. La ilaha illallah. Saiz ni. Saiz comel ni. Meriah bang. Okay, double strike juga lah ni. Alhamdulillah. Tak apalah, janji dia makan. Lagi seekor. Tu dia. Janji dia mau makan. Tak termenung kita, tak bangau kita. Macam tu cakap. Padu mantap. Dia punya sedut. Kuk. 2-3 kali dia makan dah ni. Biar dia umpankan aja. Sado sepit kuning bang. Alhamdulillah. Sakit lah. Dia tahan kau punya tajam. Amboi, depan tu dah menarik lagi bang. Penuh mantap. Hujan bang. Hujan-hujan tarik sadu. Hujan, kejap lagi kita balik lah dah hujan. Alhamdulillah. Alamak. Saya tak lepas. Nak angkat payung ada. Padu mantap. Hujan-hujan tarik sado memang sedap. Aduh. Alhamdulillah. Hujan-hujan tarik sado sedap kan. Padu mantap. Udah. Dia dah siap masuk bawah kayu dah bang. Pujuk dia keluar. Aku pujuk dia keluar. Macam anak darah sunti kau ni. Macam anak darah sunti nak kena pujuk. Tu dia. Aduh mantap. Alhamdulillah. Kulit lembut, nasib baik tak tertanggal daripada gigi kau. Kulit lembut bang. Nasib baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah hujan berhenti bang. Last spot ni, sekejap lagi balik. Sekejap lagi kita balik. Mari ke abang. Alhamdulillah. Datang lagi hujan ni bang, datang lagi. Padu mantap. Hujan berat je. Kat lepas. Alah. Orang nak balik kau tak nak ikut pula.
Mari sini. Mari sini. Ikut abang balik. Lepas pula. Jangan lepas udang yang last ni. Berat ni. Nak balik dah kemah dah ni. Oh, penutup Meran. Penutup. Alhamdulillah. Penutup. Penutup Ran. Dah jom Ran balik. Balik Ran, kan hujan. Penutup yang bahagia namanya ni. Penutup yang bahagia. Tu dia. Aduh, alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah bang, selesai. Dah kena balik. Sebab apa? Takut hujan kali kedua. Tadi dah hujan dah. Ini kali kedua ni takut lebat. Ni dah standby macam nak hujan dah ada rintik-rintik balik semula. Jadi pagi ni alhamdulillah, hari ini alhamdulillah saya dapat turun awal sikit lah. Pukul 8 tadi dapat turun. Sampai sekarang ni dah pukul 4.30. Takut hujan. Boleh nak tunggu lagi sampai 6 petang, tapi okey lah, cukup lah rasanya. Alhamdulillah hari ni macam biasalah, umpun-umpun dengan anak udang kuat juga makan. Cuma saiznya campur-campur, taklah merata semua. Saiz kasar-kasar, campur kecil, besar, sedang, bujang dara dan sebagainya lah. Alhamdulillah ada hasilnya, agak lebih sikit daripada semalam lah. Okey, kita tengok hasilnya. Mantap. Alhamdulillah dapat mancing kali ketiga dalam cuti ni. Tu dia. Oh, tu dia bang. Allah Akbar. Alhamdulillah bang. Campur-campur saya bang, campur-campur. Kalau semua kasar saya ingat tak muat lanjut ni. Kalau semua kasar. Tapi memandangkan campur-campur, ini pun alhamdulillah lah. Tu dia. Dah meriah suasana. Kau ilah ada keluar ni kerang. Cuba diam. Ini hasil ni. Alhamdulillah. Merata juga dia punya makan bang. Nampak tu. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kurang sikit lah yang kasar-kasar ni. Kebanyakannya yang bujang-bujang, yang kepop-kepop tu banyak. Ni hasilnya bang. Dalam tong yang mati pun ada juga 3-4 ekor. Yang lain semua hidup lagi yang ni. Alhamdulillah lah. Syukur. Tu dia. Segar lagi dadang. Segar dari dadang namanya bang. Tu dia. Dah jangan marah. Itu keseluruhan ni bang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Okey bang. Rasanya setakat itu. InsyaAllah jika ada rezeki yang lain kita akan jumpa lagi. Manis padu mantap terbaik daripada Sungai Gesi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bye bye. Saya tak perasan macam ada ikan bang. Ikan apa tu? Oh, toman. Baru semalam Kak Ida tu cakap nak toman. Dapat dah bagikan dia. Nampak bergenjut. Toman. Toman. Wow.
Wow, macam torpedo. Macam torpedo. Dah. Sini. Baru kaedah cakap malam nak. Dapat dia. Nak hidup. Jangan dia tak ada. Dia ada niaga tak? Kaedah. Dia nak Nak hidup. Aduh, mantap. Yo. Rani, sado Rani. Tu dia. sampai berdiri. Oi. Ini yang dinamakan Rani, lepas Rani. Astagfirullahaladzim. Teman aku pun ketawa. Ini parah nih. Aduh. Dah balik.